Calon Temuduga Latihan Separuh Perubatan 2025 Kementerian Kesihatan Malaysia. Jangan terlepas info ini. Adakah anda salah seorang calon yang terpilih? Jika ya, tahniah Cik Su ucapkan. Cik Su ada sedikit tips temuduga yang ingin di-sharekan dengan anda semua. Take note ya, tips ini ringkas tapi sangat penting untuk calon-calon temuduga. 11 cara menjaga adab dan sikap semasa temuduga. Yang pertama, elakkan daripada berbohong semasa temuduga. Kedua, sekiranya anda tidak tahu jawapan, elakkan daripada menipu ataupun mendiamkan diri sahaja. Bersikap jujur sahaja dengan memberitahu anda tidak tahu jawapannya. Ketiga, bersedia untuk menceritakan penemuduga tentang keluarga anda, persekolahan, kegemaran dan aktiviti anda. Keempat, jangan berbincang tentang masalah peribadi anda semasa ditemuduga. Ianya tidak berkaitan dengan panel penemuduga dan mereka tak mahu mendengarnya. Kelima, jika ada soal tentang pengalaman kerjaya terdahulu, berikan keterangan dengan ringkas, padat dan tepat. Keenam, elakkan daripada memburuk-burukkan bekas majikan anda sama ada dari sektor awam atau sektor swasta yang terdahulu. Kongsikan kisah yang baik-baik sahaja. Ketujuh, nyatakan kelulusan dan kelayakan anda yang sebenar. Namun, usah menabik dada sekiranya kelayakan dan kelulusan anda amat tinggi. Kelapan, anda wajib mengetahui sebahagian dari tugas-tugas yang berkaitan dengan jawatan yang dipohon. Kesembilan, biar panel penemuduga yang menamatkan sesi temuduga. Kesepuluh, ucapkan terima kasih kepada mereka sebagai tanda penghargaan. Dan terakhir sekali, jangan lupa berjabat tangan dengan panel penemuduga. Kepada calon-calon yang masih buntu tak tahu nak prepare apa untuk temuduga separuh perubatan, boleh klik link di bio untuk dapatkan rujukan pantas temuduga separuh perubatan. Ada apa dalam rujukan temuduga separuh perubatan ni? Ada pengenalan separuh perubatan, ada kriteria yang dinilai dalam temuduga separuh perubatan, ada soal jawab separuh perubatan dan ada soalan khusus mengikut 10 latihan dalam separuh perubatan. Jadi calon-calon at least adalah preparation sebelum pergi kepada temuduga yang sebenar. Untuk dapatkan, klik je link dekat bio ataupun DM je Cik Su.